Ciuman terakhir yang memberikan profit besar. Ada satu strategi yang hanya digunakan oleh segelintir trader. Strategi ni hanya muncul sekali. Dan kalau korang terlepas, korang mungkin rugi peluang besar yang jarang datang dua kali. Apakah strategi tersebut? Ia dipanggil last kiss. Hai guys, selamat datang ke Surya Academy dan nama saya Syam. Hari ni saya nak bongkarkan satu teknik yang dah lama wujud tapi jarang didengari di sini. Last kiss ataupun ciuman terakhir. Ya, korang tak salah dengar. Memang itulah namanya. Last kiss ni bukanlah istilah romantik, tapi istilah yang diberikan kepada satu teknik. Benda ni sangat padu kalau kita faham konsep dia. Korang bayangkan je, market ni macam bekas kekasih. Dia datang sekali je untuk cium level lama. Lepas tu dia pergi dan tak toleh belakang dah. Untuk definisi ringkas, last kiss ialah retest terakhir pada support ataupun resistance lama selepas breakout kuat. Trader yang masuk dekat retest ni akan dapat entry yang paling optimum. Risiko kecil tapi reward besar. Contoh yang simple macam Rajah ni. Kenapa last kiss ni berkesan sangat? Sebab market ni digerakkan oleh emosi. Breakout kuat buat orang FOMO. Tapi yang bijak, dia akan sabar. Dia tunggu market datang balik, cium level terakhir sebelum sambung perjalanan. Dia nak berjaya dalam trading ni simple je sebenarnya. Korang just sabar, tunggu pullback. Fahamkan permainan market maker dan bukan masuk sebab takut tertinggal. Okey, jom kita tengok ciri-ciri setup last kiss ni. Untuk dapatkan setup yang sah dan solid, korang ikut je 4 ciri-ciri ni. Pertama, breakout mesti jelas. Tak boleh CP-CP. Mesti pecah di volume yang besar atau candle momentum. Kedua, retest mesti sekali je. Kalau market ulang retest banyak kali, itu bukan last kiss dah. Itu kiss bertubi-tubi. Ketiga, rejection candle ataupun engulfing di candle. Mesti ada confirmation. Pin bar ke, engulfing ke, ataupun price action yang jelas di level itu. Yang keempat, setup ni sesuai di time frame H1 ke atas. Time frame kecil ni banyak notch, senang sangat nak fake out. So, lepas ni kalau korang terjumpa setup macam ni, jangan lepaskan peluang keemasan ni. Jom kita tengok contoh di chart pula. Di pair Euro USD H4, kita nampak price telah break level resistance yang banyak kali tak berjaya ditembusi. Akan tetapi, selepas ditembus resistance, dijunam menembusi kawasan yang dia tembusi pada awal macam ni. Okey, ini adalah petanda awal untuk korang standby. So, dekat sini apa yang korang patut buat adalah untuk tunggu dia retest dekat kawasan ni. Lepas tu price pun datang retest ke level tadi. Ini adalah petanda kedua. Sekarang ni kita harapkan dia junam dengan petanda seperti engulfing. Engulfing pun dah muncul, menandakan dia memang nak junam lagi. So, bila candle ni dah close, korang boleh terus je entry dan saksikan magic berlaku. Ingat, step simple ni. Price break resistance ataupun support. Price break lagi sekali kawasan tersebut. Tunggu price retest. Tunggu terbentuknya candle confirmation untuk break dan entry. So, macam mana nak cari SL dengan TP? Untuk SL, simple je. Korang boleh letak 10 pip ke 15 pip di atas resistance ni. Dan untuk TP pula, korang ukur dari level dia start turun pada permulaannya. Tarik ke arah tempat dia retest balik tu. Then, korang tarik line tu pergi ke tempat dia start junam tadi. Marking TP korang dan tunggu sahaja. Kalau korang nampak dekat sini, risk to reward ratio adalah 1:4. Berbaloi kan? Korang perlu ingat yang last kiss ni bukan scalping. Lepas entry, korang jangan tengok chart setiap minit sebab ini boleh ganggu korang punya emosi. Korang dah set TP dan SL kan? Kalau disentuh SL, tak apa. Cari je setup lain. Kalau korang nak trade guna last kiss ni, korang kena elakkan kesilapan yang ramai trader buat ni. Pertama, masuk lepas breakout tanpa tunggu retest. Market ni bukan highway. Kadang-kadang dia U-turn dulu sebelum gerak. Kedua, salah baca retest. Bukan semua pullback tu last kiss. Kadang-kadang ini cuma perangkap jerung. Ketiga, entry terlalu awal. Tak sabar tunggu candle confirmation. Akhirnya rugi sebelum market betul-betul gerak. Keempat, overtrade bila nampak breakout. Jangan overtrade guys. Ya, saya tahu peluang ni bukan selalu muncul. Tapi, apa guna kalau korang dapat predict
Kalau korang dah MC dulu, sebelum market gerak, ikut prediction korang. Kesimpulannya, last case ni tak selalu datang. Tapi, bila dia muncul, pastikan korang bersedia. Ilmu dah ada, strategi dah faham. Sekarang ni tinggal satu je, disiplin. By the way guys, join kelas saya secara percuma sahaja. Saya akan ajar korang cara trade swing yang padu. Korang tekan link dekat bawah. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ni. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.